Muka surat apa kita? Nasihat ke-23, Ustaz. 23. 23. 23 yang tiga penyakit jahil yang tak boleh diubati. Dah masuk lah? Ke belum lagi? Kita ada yang pertama. Penyakit jahil yang tak diubati. 4 perkara yang perlu dijauhi, yang ditinggalkan, dan 4 perkara yang perlu didapatkan. Kan? Tinggalkan 4 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pertengkaran. Kemudian dicerita pula jenis-jenis orang jahil yang tak boleh diubati. Kemudian yang kedua, kejahilan yang berasal daripada hamakah. Ketiga, daripada bertanya. Keempat, kejahilan yang boleh diubati, yang minta petunjuk. Kemudian yang kedua, muka surat 57 Tengok muka surat 57. Dengar semua dengar. Clear Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna ta'allama ta'lim tadhakkara wa tadhakkir wa nafa'u al-intifa'u al-ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda dalalata 'ala al-khair wa ibtigha wajhillah mardati wa qurbih wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi'ilmi fid darain, amin ya rabbal alamin. Baik, muka surat 57, iaitu perkara yang kedua yang perlu dihindari. 4 perkara yang perlu dijauhkan. Yang kedua, hendaklah kau merasa takut bila menjadi orang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain, kerana pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit, kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang kau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Dan hendaklah engkau fikir apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya bani Maryam, idh nafsak fa in ta'atta fa'idhin nas wa illa fastahi min rabbik. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu, dan apabila engkau telah mengamalkan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Baik, perkara kedua yang perlu dihindari adalah sifat suka memberi nasihat. Bukan jangan beri nasihat, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, tanggungjawab untuk saling pesan berpesan. Kita ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ada namanya tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Ada namanya ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling berpesan dengan kebenaran, saling berpesan dengan kesabaran, saling membawa kepada kebaikan dan membantu. Maka apa yang tak boleh? Yang tak boleh suka bagi nasihat. Ada rasa seronok menasihati orang, rasa semua benda nak tegur, rasa setiap orang mesti kena dengar nasihat daripada kita. Perasaan, bukan beri nasihat tu masalah, perasaan suka nasihat tu yang masalah. Jadi ini bukan cerita jangan nasihat, ini cerita perasaan suka memberi nasihat dan peringatkan orang lain. Kerana bila dalam diri kita ada rasa suka bagi nasihat, maka di sana ada penyakit suka menegur. Dan biasa orang yang suka menegur tak suka ditegur. Bahasa orang yang banyak menegur, dia ada masalah bila mana ditegur. Dan sikap ataupun ciri-ciri untuk memberikan teguran yang paling utama adalah teguran tersebut, teguran yang kita dah amalkan. Semakin banyak teguran yang kita amalkan, maka semakin banyak perkara yang kita boleh nasihatkan. Kalau begitu, teguran kita lurus. Setelah kita amalkan kita punya teguran, maka teguran kita lurus. Tapi kalau kita tak amalkan teguran kita, maka sebenarnya teguran kita tu datang daripada penyakit hati yang suka bagi nasihat. Itu penyakit. Jadi nak tahu nasihat tu nasihat penyakit ataupun tidak,
Nasihat tu kita berminat nak amal ataupun tidak. Nasihat tu kita punya perkara yang kita tinggalkan ataupun tidak. Nasihat tu kalau kebaikan benda yang kita perbanyakkan ataupun tidak. Nasihat tu perkara yang kita ambil berat ataupun tidak. Kalau begitu, itu namanya nasihat. Tapi kalau kita sekadar suka bercakap, suka pesan, suka ingatkan orang lain, itu penyakit. Maka kerana itulah dikatakan pada Nabi Isa AS, kata Nabi Isa AS, wahai anak Maryam, dikatakan pada Nabi Isa, nasihatilah dirimu. Jadi kalau engkau boleh makan engkau punya nasihat, berarti nasihat tu boleh dipakai pada orang lain. Kalau nasihat tu engkau tak boleh nak pakai, maka malulah terhadap Tuhan. Begitu. Maka sebelum bagi nasihat pada orang, bagi nasihat pada diri sendiri. Kalau nasihat kita tak berguna pada diri sendiri, macam mana boleh berguna pada orang lain? Kalau kita tak boleh terima nasihat kita, macam mana kita boleh mengharapkan nasihat kita orang lain terima? Maka kerana itu ada cerita dah sekelas sebelum ni, cerita tentang Sayyidina Hasan Al-Basri, bagaimana dia diminta oleh masyarakat ketika itu untuk untuk nasihat orang ramai agar merdekakan hamba. Namun Sayyidina Hasan Basri tak nasihat walaupun dah duduk situ setahun. Dia kumpul duit selama 1 tahun, kemudian dia beli hamba, kemudian dia merdekakan hamba, kemudian barulah ceramah-ceramah dia berisi tentang nasihat untuk merdekakan hamba. Bila mana ditanya oleh orang ramai, kata Imam Hasan Al-Basri, supaya nasihat dia itu menjadi berkesan, supaya nasihat dia tersebut sebelum dia sampaikan pada orang lain diamalkan, bukan cakap yang kosong, walaupun untuk pesan pada kebaikan. Ada di antara guru-guru kita, dia faham ni, satu orang guru lama, orang bertanya pada dia, kenapa bila mana dia ceramah orang rasa macam terkesan, bila dia beri nasihat kita rasa terkesan, rasa nak ikut. Bila dia cerita pasal cinta Allah, kita rasa cinta pada Allah. Bila cerita pasal cinta Nabi, kita rasa cinta Nabi. Jadi dia kata pertama, apa yang dia cakap tu dia nasihat, dia amalkan. Yang kedua, dia pastikan di rumah dia pun mengamalkan segala isi nasihat dia. Jadi benda tu dah hidup dalam diri dia, dah hidup pada keluarga dan anak-anak dia. Baru benda yang sama dia kongsi pada masyarakat, memberi kesan. Jadi perkara yang disampaikan tu ada roh. Sebab dia dah amalkan, keluarga dia dah amalkan. Tapi kalau cerita bab semayang, ustaz mungkin semayang, tapi anak-anak kat mana? Cerita pasal ilmu, guru mungkin ngajar ilmu, anak-anak di mana? Maka bila mana diamalkan oleh sesebuah keluarga, ianya lebih memberi kesan kepada masyarakat. Tetapi apabila keadaan memaksa kau menjadi penasihat, dah kerja kita mengajar, nak buat macam mana? Dalam keputusan mesyuarat kita yang diputuskan untuk beri ceramah, ataupun untuk beri nasihat, ataupun untuk beri talk ke hadapan orang ramai. Jadi bila mana kita terpaksa juga untuk beri nasihat kerana tugas, tanggungjawab, peranan dan sebagainya, maka hendaklah kau menjauhkan dirimu daripada 2 perkara. Ini kalau kena juga bagi nasihat, tak boleh lari, ada 2 perkara. Yang pertama, jangan kau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu. Seperti gunakan perkataan dan isyarat-isyarat ahli sufi, bahasa-bahasa mereka yang indah. Kerana Allah Ta'ala benci kepada orang yang memaksakan dirinya. Dan orang yang suka memaksa dirinya itu selalunya ia melampaui batas, di mana hal pun menunjukkan atas batin yang rosak dan hati yang lupa. Bukannya bahasa dia yang masalah. Ada orang yang sengaja memaksa menggunakan bahasa yang susah. Ada orang bahasa dia memang macam tu, memang dia cakap dalam susunan kata yang teratur. Ada orang memang kalau cakap memang keluar syair kat mulut dia. Ada orang kalau dia cakap memang begitu, bunyi macam puisi puitis. Ada orang dia atur-atur ayat dia supaya nampak indah, disusun-susun ayatnya supaya nampak teratur dan tersusun. Maka bila mana begitu, sebenarnya dia nak orang nampak indah kata-kata dia, bukannya dia nak nyampaikan isi nasihat. Dia nak orang nampak dia ni hebat dalam menyampaikan. Maka bila mana begitu, perkara itu perlu dijauhi. Kerana kata Imam Al-Ghazali, orang yang suka memaksa diri ni selalunya akan melampaui batas, berlebih-lebihan. Sekadar nak indahkan sikit-sikit, perhiasan kata, pantun selangkap 2 tu okey lah. Tapi bila mana melampaui batas, kata Imam Al-Ghazali, itu menunjukkan tentang hati yang rosak, batin yang rosak, dan juga orang yang hati sentiasa lupa, banyak lupa hati. Maka kerana itu beri nasihat, berikan dengan bahasa yang mudah. Tengok kepada siapa yang kita beri nasihat, sampaikan nasihat pada level seseorang. Untuk orang awam, sampaikan cara level orang awam. Untuk pelajar, sembang level pelajar. Untuk orang tua-tua, cakap macam orang tua-tua dan sebagainya. Kemudian gunakan bahasa yang selari dengan pemahaman mereka, jangan gunakan bahasa yang susah. Dan makna tazkir, iaitu memberi tazkirah, peringatan itu ialah
mengingati oleh seseorang hamba akan siksaan di akhirat, dan ia melihat pula pada kekurangan yang ada pada dirinya pada perhambaan terhadap Tuhannya, dan memikirkan pada umur yang dilaluinya telah banyak terbuang tanpa faedah, dan memikir pula pada masa depannya yang penuh dengan rintangan yang mesti dilaluinya, dan ia merasa takut dengan keselamatan iman yang ada dalam dirinya. Apa ia mampu mampu untuk terus dalam keadaan kuat hingga ke akhir hayatnya, dan dia juga sangat khawatir dengan keadaan yang dilalui di saat kematian nanti. Betapa pula ia melalui malakatul maut yang akan mencabut nyawanya, apakah ia mampu menjawab pertanyaan yang dikemukakan malaikat mungkar nakir dalam kubur nanti. Ini maksud tazkirah. Bila orang kata kat kita, Ustaz bagi tazkirah sikit, ataupun mungkin sama-sama kita sama belajar dalam usrah ke, dalam kelas ke, dalam apa ke, ada orang minta kita bagi sepatah dua kata, ataupun kita sebut dengan tazkirah. Bila sebut namanya tazkirah, nasihat, maka sebenarnya tazkirah tu adalah ni tajuk dia. Cerita tazkirah tu mesti sekitar ini baru dinamakan tazkirah. Jangan cerita tazkirah tu cerita kita zaman kegemilangan muda-muda, cerita zaman kita tengah prestasi berjaya. Itu bukan tazkirah namanya. Itu orang panggil podcast namanya. Tazkirah ni peringatan. Bila cerita peringatan, ia berkisar tentang yang Imam Ghazali sebut tadi, iaitu pertama, ingatkan seseorang tentang siksa akhirat. Jadi tazkirah takutkan orang kepada azabnya Allah. Itu namanya tazkirah. Ataupun ajak orang melihat aib diri sendiri, bukan tengok aib orang. Buat usrah cerita pasal satu kelompok, buat podcast cerita pasal satu kelompok, buat pengajian cerita pasal satu kelompok. Gitu. Itu bukan tazkirah, itu tengok aib orang. Buat satu grup perbincangan cerita pasal satu kelompok. Tak kisahlah kelompok tu kelompok berlainan fahaman ke, berlainan politik ke, berlainan fikrah ke, kita tak berkumpul untuk cerita pasal orang. Kalau kita kumpul cerita pasal orang, kita tak panggil majlis ilmu, kita panggil majlis sarah. Kita akan buat, biasalah, kita semua tak lari daripada berkumpul cerita pasal orang ni. Tapi jangan buat benda tu sebagai sebuah majlis yang rasmi, sampai nak buat usrah hanya untuk topik dia pasal orang, tak. Maka perbahasan tazkirah mesti cerita pasal aib dan kekurangan diri sendiri. Bagaimana kurangnya kita dalam penghambaan kita kepada Allah, bagaimana berdosanya kita menjadi hamba Allah yang bermaksiat, kurang ibadat dan sebagainya. Itu tazkirah. Ingatkan orang sampai ada perasaan tu. Bila kita berjaya, ingatkan diri dan orang rasa berdosa dalam kelalaian tanggungjawab sebagai seorang hamba. Itu namanya tazkirah. Ataupun berjaya kita membawa pemikiran kita dan orang lain memikirkan tentang umur yang terbuang dalam keadaan sia-sia, tak melakukan perkara berfaedah. Itu dinamakan tazkirah. Ataupun memikirkan tentang masa depan yang penuh dengan rintangan, bagaimana kita nak plan agar perjalanan masa depan kita, pekerjaan ke, pelajaran ke, kekeluargaan ke, apa sahaja, berjalan dengan lancar. Itu juga dipanggil sebagai tazkirah. Dan juga bagaimana untuk menyelamatkan iman di dunia dan akhirat, juga termasuk dalam tazkirah. Bagaimana untuk bertahan kekuatan dalam kehidupan, tazkirah. Bagaimana untuk mendapatkan saat kematian husnul khatimah, namakan dengan tazkirah. Apa yang kita nak jawab dalam kubur nanti bila mana ditanya oleh malaikat dengan soalan-soalan, maka itu dipanggil dengan tazkirah. Bagaimana pengakhiran hidup kita berhadapan dengan sakaratul maut, itu dipanggil dengan tazkirah. Tazkirah tu dia tajuk dia. Tak ada tazkirah cerita pelik-pelik ke, cerita pasal orang, tak ada. Cerita pasal artis bercerai ke, tak ada. Itu bukan tazkirah namanya. Begitu pula ia akan merasa sedih dengan keadaannya yang belum tentu di akhirat nanti, bagaimana keadaannya ketika mana berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Begitu. Jadi tazkirah kena buat orang risau pasal diri, risau pasal alam akhirat, risau pasal amalan. Itu namanya tazkirah.